Maulid Nabi merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah ianya dibenarkan? Apakah dalilnya? Satu, apa itu maulid? Perkataan maulid bermaksud masa atau tempat kelahiran. Dalam tradisi Islam, ia merujuk kepada majlis di mana umat Islam membaca, mengingati dan menghayati sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kisah kelahiran baginda. Dua, adakah maulid dibenarkan dalam Islam? Ya, ulama menyatakan maulid adalah harus dan dibenarkan kerana ia dipenuhi dengan zikir kepada Allah, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penceritaan kehidupan baginda Rasulullah, ungkapan cinta dan rasa syukur atas diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri menyebut kelahiran para nabi dan orang saleh sebagai detik rahmat dan kemuliaan. Tiga, apa dalil untuk meraihkan maulid? Antaranya ialah perintah Allah Subhanahu wa taala, waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Maulid syarat dengan amal saleh, zikir, selawat, sedekah serta pembacaan sirah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan para malaikat mencari majlis zikir dan majlis seperti ini menjadi tempat turunnya keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Empat, pandangan ulama yang menyokong maulid. Imam Abu Syamah, guru kepada Imam An-Nawawi, berkata, antara sebaik-baik perkara baru pada zaman kita ialah apa yang dilakukan pada hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti bersedekah, berbuat baik, menghias hari tersebut dan menunjukkan kegembiraan. Ini menzahirkan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda. 5. Penjelasan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Apabila ditanya tentang maulid, beliau mengkiaskan kepada hadis Ashura, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf puasa sebagai tanda syukur atas penyelamatan Nabi Musa alaihi salam. Kesimpulannya, harus dan patut seseorang itu menzahirkan syukur kepada Allah pada hari tertentu atas nikmatnya. Termaksud nikmat terbesar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Kata-kata Imam Al-Qastalani, ulama besar ini menulis, umat Islam sentiasa memuliakan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memberi perhatian kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihannya ialah ia membawa keberkatan, perlindungan dan berita gembira untuk sepanjang tahun.